Guna kren angkut kereta halang laluan jalan, tindakan pemandu lori dipertikai. Parking sembarangan. Lori melintas dan melintas. Melanggar. Tindakan pemandu lori yang menggunakan kren untuk mengalihkan kenderaan yang menghalang laluan jalan di Kota Kinabalu, Sabah mengundang pertikaian ramai. Menerusi perkongsian di TikTok, beberapa buah kereta dilihat meletakkan kenderaan di tepi jalan dan menukarkan pemandu lori untuk melepasi jalan tersebut. Akibatnya, salah sebuah kereta terpaksa dialihkan dengan menggunakan kren dan diletakkan di kawasan berumput. Namun, tindakan itu mendapat pelbagai reaksi ramai yang ada mempersoalkan kewajaran mengalihkan kenderaan tersebut tanpa izin pemilik dan ada juga yang bersetuju dengan tindakan pemandu lori berkenaan. Parking sembarangan. Lori melintas dan melintas. Melanggar. Salah. Angkat. Mana paling bodoh di dunia? Dia memikirkan orang lain. Ada cara. Ini kalau boleh ni angkut ni terus buang itu jalan.